kita buat penyerahan Toyota Istima van jenazah yang telah kita buat sesuai. Alhamdulillah tadi saya dah buat penerangan kepada pihak masjid. So semua dah selesai. Sekarang ni kita nak ambil akad sebelum kita buat penyerahan. Okey Ji, saya salam dulu. Okey, nama saya Naha daripada Naha van jenazah. Hari ni saya ambil akad untuk penyerahan van jenazah ni seperti apa yang telah kita janjikan. Saya Haji Zakaria bin Mat Zain, pengurusi Qariah Masjid Tuan Samad Matang Sungai Dua, menerima van jenazah hasil daripada wakaf Hajjah Wan Su binti Hashim. Alhamdulillah. Saya terimalah bagi pihak masjid. Faham. Masjid Tuan Samad. Lebih kurang saya minta halal lah. Ya, sama-sama. Sama-sama kita. Saya pun begitu minta salam. Minta terima kasih banyak-banyak lah kerana menguruskan segala ni van jenazah. Kita tak pernah jumpa baru first time ni. Ya, insya-Allah. Baru first time jumpa lah. Ya. Akan jumpa lagi di sana. Ya Allah. Okey, untuk pengetahuan pihak masjid saya tak pernah jumpa. Ini adalah hari pertama saya berjumpa dengan wakil masjid. Jadi alhamdulillah atas kepercayaan pihak masjid untuk saya menguruskannya. Jadi saya mengharapkan supaya van ni boleh memberi manfaat lah untuk jemaah di sana. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah. So untuk hari ini saja. Kita akan go to next video yang akan datang. Dan kita ada banyak lagi van jenazah yang kita akan buat penyerahan dalam masa terdekat. Untuk hari ini saja. Assalamualaikum.